Hai guys, hari ini saya berada di lokasi yang sangat istimewa di Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, subscribe dan share video ni. Hari ini kita berada di Memorial Tunku Abdul Rahman. Bangunan ini terletak berhampiran dengan Sasana Kijang. Memorial Tunku Abdul Rahman telah dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri keempat pada 10 November 1994. Memorial ini dibina sebagai memperingati dan mengenang jasa dan sumbangan bakti Tunku sebagai bapa kemerdekaan dan juga Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Di memorial ini, kita dapat melihat semua warisan berkaitan dengan Tunku yang terdiri daripada pelbagai bahan seperti dokumen, gambar, hadiah, keratan akhbar dan barangan peribadi. Di sini kita akan lebih mengenali dengan lebih dekat peribadi Tunku sebagai seorang tokoh negarawan yang ulung. Banyak jasa dan sumbangannya dalam mendapatkan kemerdekaan dapat kita ketahui dan pelajari di sini. Selain itu, kita dapat melihat dokumen-dokumen dan bahan-bahan sejarah yang menarik yang sebelum ni tidak pernah kita lihat. Menarik di sini guys, kita dapat melihat banyak koleksi barangan peribadi milik Tunku. Paparan sejarah tentang Tunku selepas bersara daripada jawatan Perdana Menteri juga dapat dilihat di sini. Selepas bersara, Tunku banyak meluangkan masa menulis dan menyumbangkan artikel untuk disiarkan di Keratan Akhbar Perdana. Ini ialah artikel yang pertama yang telah ditulis oleh Tunku. Meja apa ni guys? Ini ialah meja yang pernah digunakan oleh Kabinet Tunku. Ini pula ialah replika pejabat yang pernah digunakan oleh Tunku.
Ini pula ialah replika bilik mesyuarat yang berada di Jabatan Perdana Menteri. Di sini Tunku menyambut tetamu yang datang berkunjung ke pejabatnya. Inilah pejabat Tunku. Sekarang kita bergerak ke kediaman rasmi Perdana Menteri pertama. Ini ialah ruang tamu kediaman tersebut. Ini pula ialah ruang menunggu. Ini pula ialah ruang makan. Kebiasaannya, Tunku dan para tetamu akan makan bersama dan berborak santai. Inilah ruang dapur. Ini merupakan bilik tidur utama Tunku. Sementara ini pula merupakan ruang untuk menyimpan pakaian. Ini pula ialah bilik tidur tetamu. Ruang ini pula biasa digunakan untuk majlis tahlil, acara kenduri dan ruang untuk sembahyang. Kalau ada masa, datanglah ke sini. Masuk adalah percuma.